Pernahkah anda tertanya-tanya mengapa semakin kuat anda menginginkan sesuatu, semakin jauh ia terasa? Anda telah melakukan segalanya. Anda membuat papan visi, anda mengamalkan afirmasi, anda berdoa, anda memohon, tetapi impian anda tetap berada di luar jangkauan, seolah-olah alam semesta sedang mempermainkan anda. Perasaan kecewa ini bukan milik anda seorang. Ia adalah satu paradoks yang dialami oleh jutaan manusia, satu teka-teki yang menghantui perjalanan manifestasi mereka. Anda diberitahu untuk meminta dan anda akan diberi, tetapi permintaan anda seolah-olah hilang di angkasa lepas. Hari ini kita akan membongkar ilusi ini. Kita akan mendedahkan mengapa tindakan menginginkan itu sendiri adalah mekanisme yang menolak apa yang anda impikan. Dan yang lebih penting, saya akan tunjukkan kepada anda jalan keluar dari kitaran keinginan yang tidak berkesudahan ini. Ini bukan tentang meminta dengan lebih kuat atau berharap dengan lebih bersungguh-sungguh. Ini adalah tentang perubahan asas dalam cara anda beroperasi. Ini adalah tentang beralih dari keadaan meminta kepada keadaan menjadi. Apa yang akan anda pelajari hari ini akan mencabar semua yang anda fikir anda tahu tentang penciptaan realiti. Ia akan menghubungkan kebijaksanaan kuno dengan penemuan termaju dalam fizik kuantum, dan ia akan memberi anda kunci untuk membuka kunci kuasa yang sentiasa ada di dalam diri anda. Bersedia untuk berhenti meminta dan mula memerintah realiti anda. Masalahnya terletak pada salah faham asas tentang bagaimana alam semesta berfungsi. Kita telah diajar untuk melihat alam semesta sebagai entiti luar, seperti mesin layan diri kosmik. Kita masukkan permintaan kita mungkin dengan sedikit tenaga positif dan kita berharap ia akan mengeluarkan hasil yang kita mahukan. Tetapi alam semesta bukanlah mesin layan diri. Ia adalah cermin yang sempurna dan tidak pernah silap, yang memantulkan kembali kepada anda dengan ketepatan mutlak keadaan dalaman anda. Ia tidak bertindak balas kepada perkataan yang anda ucapkan atau imej yang anda visualisasikan. Ia bertindak balas kepada frekuensi yang anda pancarkan, kepada getaran keadaan kewujudan anda. Apabila anda berada dalam keadaan menginginkan, berharap atau menunggu, apakah frekuensi yang anda pancarkan? Anda memancarkan frekuensi ketiadaan. Anda memberitahu alam semesta melalui getaran anda, saya tidak mempunyai ini. Keinginan itu sendiri adalah pengakuan akan kekurangan. Jadi, cermin kosmik dalam kebijaksanaannya yang sempurna hanya memantulkan kembali apa yang anda pancarkan. Ia memberi anda lebih banyak pengalaman ketiadaan, lebih banyak sebab untuk menginginkan, lebih banyak bukti bahawa apa yang anda mahukan belum tiba. Inilah sebabnya mengapa usaha anda terasa sia-sia. Anda sedang cuba meyakinkan cermin untuk menunjukkan imej yang berbeza tanpa mengubah diri anda terlebih dahulu. Penyelesaiannya adalah radikal tetapi sangat mudah. Berhenti meminta, sebaliknya jadilah. Inilah konsep yang diajar oleh ahli mistik hebat Neville Goddard sebagai mengambil rasa hajat yang telah dipenuhi. Kami akan memanggilnya God State atau keadaan Tuhan, satu keadaan kewujudan di mana frekuensi dalaman anda tidak dapat dibezakan daripada realiti luaran yang anda inginkan. Dalam keadaan ini, tiada lagi keinginan kerana anda tidak boleh menginginkan sesuatu yang anda sudah miliki. Tiada lagi harapan kerana harapan membayangkan keraguan. Hanya ada pengetahuan yang mendalam dan tenang. Pengetahuan bahawa ia sudah menjadi milik anda. Peralihan ini adalah daripada menjadi pengemis yang meminta kepada menjadi pencipta yang menyedari. Peralihan daripada menginginkan kepada menjadi adalah lebih mendalam daripada sekadar pemikiran positif. Ia menuntut penulisan semula identiti anda pada tahap yang paling asas.
Di sinilah kita berhadapan dengan cabaran terbesar, iaitu minda separa sedar. Ahli neuroscience mengesahkan bahawa sekitar 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan emosi kita setiap hari dikendalikan oleh program separa sedar ini. Minda ini adalah arkib pengalaman masa lalu, kepercayaan yang diwarisi dan kenangan emosi. Ia telah membina identiti semasa anda berdasarkan bukti masa lalu. Jika realiti semasa anda adalah kekurangan kewangan minda separa sedar, anda telah mencipta identiti seseorang yang sentiasa bergelut. Jadi, apabila anda secara sedar cuba untuk merasakan kekayaan, satu penggerak akan berbunyi di dalam sistem anda. Minda separa sedar anda berkata, tunggu sekejap. Ini bukan kita. Kita adalah orang yang bimbang tentang bil. Keadaan kekayaan ini adalah ancaman kepada identiti kita yang sedia ada. Konflik dalaman ini mewujudkan keadaan yang tidak koheren. Minda sedar anda berkata, ya kepada kelimpahan, manakala minda separa sedar anda, yang 95% lebih berkuasa, menjerit tidak. Getaran yang anda pancarkan menjadi hingar, bercelaru dan tidak jelas. Cermin kuantum tidak dapat memantulkan imej yang jelas daripada isyarat yang bercelaru. Ia memantulkan kembali kekeliruan itu dalam bentuk hasil yang tidak menentu, sedikit kemajuan diikuti dengan kemunduran atau tiada perubahan sama sekali. Kegagalan manifestasi anda yang lalu bukanlah bukti bahawa proses itu tidak berfungsi. Ia adalah bukti bahawa ia berfungsi dengan sempurna. Ia dengan sempurna memantulkan keadaan dalaman anda yang tidak koheren. Untuk mengubah realiti luaran anda mesti menyelaraskan minda sedar dan separa sedar anda menjadi satu frekuensi yang koheren, satu identiti yang padu. Bagaimana kita boleh memintas pengawal separa sedar yang waspada ini dan menanamkan identiti baharu ke dalam sistem kita? Kita tidak boleh melawannya dengan logik atau kemahuan semata-mata. Minda separa sedar tidak bertutur dalam bahasa perkataan. Ia bertutur dalam bahasa perasaan dan sensasi badan. Di sinilah letaknya kunci fizikal untuk peralihan kuantum, iaitu nafas anda. Nafas adalah jambatan ajaib antara dunia sedar dan separa sedar. Ia adalah satu-satunya fungsi autonomi dalam badan yang boleh anda kawal secara sedar. Anda tidak perlu berfikir untuk bernafas, tetapi anda boleh memilih untuk mengubah coraknya pada bila-bila masa. Tindakan mudah mengawal nafas anda menghantar isyarat kuat kepada sistem saraf anda. Ia memberitahunya, saya mengawal keadaan saya. Apabila anda memperlahankan nafas anda mengaktifkan sistem saraf parasimpatetik, mengalihkan badan anda daripada mod kelangsungan hidup, lawan atau lari kepada keadaan rehat dan pemulihan. Kajian oleh HeartMath Institute menunjukkan bahawa pernafasan yang perlahan dan berirama mewujudkan koheren jantung otak. Ini bermakna jantung dan otak anda mula beroperasi dalam harmoni, menghantar gelombang tenaga yang teratur dan kuat ke seluruh badan anda. Keadaan koheren ini adalah tanah yang subur untuk menanam benih identiti baharu. Ia menenangkan keraguan minda sedar dan membuka pintu kepada minda separa sedar. Sekarang, mari kita gunakan alat ini. Saya ingin memperkenalkan anda kepada satu ritual yang saya panggil ritual pernafasan saya adalah. Ia sangat mudah tetapi sangat berkuasa. Duduk dengan selesa, tutup mata anda dan mulakan dengan menarik nafas perlahan-lahan melalui hidung sambil dalam hati anda mengisytiharkan perkataan saya. Rasakan udara memenuhi paru-paru anda. Rasakan dada anda mengembang. Kemudian hembuskan nafas dengan perlahan melalui mulut sambil dalam hati anda mengisytiharkan perkataan adalah. Rasakan badan anda menjadi rileks. Lepaskan semua ketegangan. Ulangi. Tarik nafas saya. Hembus nafas adalah. Teruskan selama beberapa minit.
Perhatikan bagaimana amalan ini memintas minda analitikal. Ia bukan saya adalah kaya atau saya adalah sihat. Ia hanyalah saya adalah. Satu pengisytiharan kewujudan yang murni. Dalam keadaan ini, anda mengosongkan papan tulis identiti lama anda dan menuntut semula kuasa anda sebagai kesedaran murni, sebagai medan potensi tulen. Sekarang anda telah mengalami anjakan fisiologi melalui nafas. Mari kita fahami apa yang sebenarnya berlaku pada tahap kuantum. Fizik kuantum telah mendedahkan bahawa alam semesta pada dasarnya bukanlah jirim, tetapi tenaga dan maklumat. Segala-galanya yang anda lihat sebagai pepejal, wujud sebagai medan kemungkinan yang tidak terhingga, gelombang potensi dalam apa yang dipanggil medan kuantum. Realiti seperti yang anda alami bukanlah sesuatu yang tetap. Ia adalah satu daripada kemungkinan yang tidak terhingga, yang telah dipilih dan dijelmakan menjadi bentuk. Persoalannya, siapa atau apa yang melakukan pemilihan itu? Jawapannya adalah anda, pemerhati. Ini adalah intipati kesan pemerhati yang terkenal, yang ditunjukkan dalam eksperimen 2E celah. Apabila saintis tidak memerhati, zarah seperti elektron bertindak seperti gelombang kemungkinan melalui kedua-dua celah serentak. Tetapi saat mereka meletakkan alat pengukur untuk memerhati celah mana yang dilalui oleh zarah itu, gelombang kemungkinan itu runtuh menjadi satu zarah tunggal dalam satu lokasi tunggal. Pemerhatian itu sendiri mengubah potensi menjadi kenyataan. Keadaan kewujudan anda, frekuensi gabungan pemikiran dan perasaan anda adalah tindakan pemerhatian anda. Apabila anda berada dalam keadaan kekurangan, anda memerhati medan kuantum melalui lensa kekurangan. Oleh itu, anda meruntuhkan gelombang kemungkinan yang sepadan dengan kekurangan, kemiskinan dan kekecewaan menjadi realiti fizikal anda. Apabila anda beralih ke keadaan Tuhan, keadaan saya adalah, anda mengubah lensa pemerhatian anda. Anda memerhati medan kuantum dari keadaan keutuhan, kelimpahan dan pemenuhan. Getaran koheren yang anda pancarkan kini bertindak sebagai isyarat yang jelas, bergema dengan potensi dalam medan kuantum yang sepadan dengan frekuensi itu. Ini adalah prinsip resonance kuantum. Alam semesta tidak memberi anda apa yang anda mahukan. Ia memberi anda apa yang anda sudah jadi. Epigenetik membawa konsep ini lebih jauh, menunjukkan bahawa keadaan emosi anda boleh mengubah cara gen anda diekspresikan. Apabila anda menghuni keadaan pemenuhan, anda secara literal menghantar arahan baru kepada sel-sel anda, menaik taraf biologi anda untuk sepadan dengan realiti baru anda. Anda bukan sekadar mencipta pengalaman baru. Anda sedang menjadi manusia baru. Memahami konsep ini secara intelek adalah satu perkara. Menghayatinya dalam kehidupan seharian adalah perkara lain. Ritual pernafasan. Saya adalah titik permulaan yang kuat. Tetapi matlamatnya bukan untuk mempraktikkan keadaan ini selama 5 minit sehari dan kemudian kembali kepada corak lama keraguan dan kebimbangan. Matlamatnya adalah untuk menjadikan keadaan saya adalah sebagai keadaan lalai anda. Ia adalah tentang melatih diri anda untuk menghuni frekuensi pemenuhan ini dengan begitu konsisten, sehingga ia menjadi sebahagian daripada diri anda, seperti degupan jantung anda. Bagaimana anda melakukannya? Mulakan dengan mengintegrasikan kesedaran nafas ke dalam hari anda. Tetapkan peringatan pada telefon anda. Setiap kali ia berbunyi, berhenti sejenak, ambil satu nafas. Saya adalah yang mendalam dan tanya diri anda, apakah keadaan yang saya perhatikan dari sekarang? Adakah ia kekurangan atau keutuhan? Adakah ia ketakutan atau kasih sayang? Pilihan mudah untuk kembali kepada nafas anda berulang kali adalah tindakan melatih semula sistem saraf anda. Setiap kali anda memilih untuk mengalihkan keadaan anda dengan sengaja, anda sedang membina laluan saraf yang baru,
Anda sedang melemahkan lita lama yang berasaskan kelangsungan hidup dan menguatkan lita baru yang berasaskan penciptaan. Satu lagi amalan yang berkuasa adalah dengan sengaja mencari bukti realiti baru anda. Jika anda ingin mewujudkan kelimpahan, jangan hanya fokus pada akaun bank anda. Raikan kelimpahan secawan kopi yang lazat, kelimpahan cahaya matahari, kelimpahan senyuman daripada orang yang tidak dikenali. Dengan mengakui kelimpahan yang sudah ada, anda melatih otak anda untuk mencari lebih banyak bukti tentangnya, mengukuhkan frekuensi anda. Saya mahu anda mencuba ini hari ini. Selepas menonton video ini, committed untuk melakukan ritual pernafasan. Saya adalah selama 5 minit. Kemudian, sepanjang hari anda, tetapkan sekurang-kurangnya 3 penggera untuk berhenti dan mengambil satu nafas. Saya adalah. Kongsikan pengalaman anda di ruangan komen di bawah. Apakah yang anda perhatikan? Bagaimana perasaan anda selepas hanya 1 hari amalan yang disengajakan ini? Mari kita cipta satu gerakan kesedaran bersama. Apabila anda mula mempraktikkan ini, anda pasti akan menghadapi tentangan. Akan ada hari-hari di mana keraguan datang dengan kuat. Minda logik anda akan menjerit, ini tidak masuk akal. Lihat realiti anda. Tiada apa yang berubah. Akan ada hari-hari di mana emosi lama seperti ketakutan, kekecewaan atau kesedihan muncul kembali. Ini adalah saat-saat yang paling penting dalam perjalanan anda. Sangat penting untuk anda memahami apa yang sedang berlaku. Kemunculan keraguan dan emosi lama ini bukanlah tanda bahawa anda gagal. Ia adalah tanda bahawa anda sedang berjaya. Anda sedang menggegarkan asas identiti lama anda dan semua tenaga yang terperangkap di dalamnya kini dilepaskan. Fikirkan ia seperti membersihkan rumah yang bersepah. Apabila anda mula membersih, habuk akan berterbangan di mana-mana. Ia kelihatan lebih teruk sebelum ia menjadi lebih baik. Keraguan dan emosi negatif ini adalah habuk psikik anda. Jangan melawannya. Jangan menilainya. Dan yang paling penting, jangan samakan diri anda dengannya. Sebaliknya, perlakukan ia seperti awan yang lalu di langit. Akui kehadirannya dan kemudian dengan sengaja kembalikan perhatian anda kepada nafas anda, kepada keadaan saya adalah. Setiap kali anda melakukan ini, anda sedang mengisytiharkan kepada alam semesta dan kepada sel-sel anda, saya bukan lagi identiti itu. Walaupun bukti luaran saya belum berubah, saya memilih untuk menghuni frekuensi realiti baru saya. Ini adalah tindakan iman yang sebenar, bukan iman buta, tetapi iman yang berasaskan pemahaman tentang cara realiti dicipta. Ingat, cermin tidak pernah berbohong. Jika anda melihat pantulan keraguan, ia hanya menunjukkan kepada anda di mana anda masih memegang frekuensi itu. Ucapkan terima kasih atas maklum balas itu. Ia adalah GPS kosmik anda yang menunjukkan kepada anda dengan tepat di mana anda perlu mengalihkan perhatian anda. Kegagalan tidak wujud dalam model ini. Hanya ada maklum balas. Setiap cabaran adalah jemputan untuk kembali kepada keadaan Tuhan, untuk mengukuhkan identiti baru anda dan untuk membuktikan kepada diri sendiri bahawa keadaan dalaman anda adalah punca utama, bukan kesan daripada dunia luaran. Hari ini, kita telah memulakan perjalanan yang melampaui manifestasi biasa. Kita telah beralih daripada model meminta kepada model menjadi. Kita telah memahami bahawa alam semesta bukanlah pelayan kosmik yang memenuhi permintaan kita, tetapi cermin kuantum yang dengan sempurna memantulkan keadaan kewujudan kita. Anda telah belajar bahawa keinginan yang berterusan hanya mengukuhkan frekuensi kekurangan, menjauhkan apa yang anda impikan. Penyelesaiannya bukan untuk meminta dengan lebih kuat, tetapi untuk mengubah siapa anda pada tahap getaran. Ini adalah ajaran ahli mistik seperti Neville Goddard,
dan disahkan oleh penemuan fizik kuantum. Anda adalah pemerhati yang meruntuhkan potensi menjadi kenyataan melalui frekuensi keadaan anda. Kita telah mengenal pasti cabaran utama, iaitu program separa sedar yang mengawal 95% daripada diri kita, yang sentiasa cuba mengekalkan kita dalam identiti yang biasa. Dan kita telah menemui kunci untuk memintas rintangan ini, nafas, melalui ritual pernafasan. Saya adalah yang mudah. Anda boleh mengalihkan fisiologi anda, mewujudkan koheren jantung otak dan menanamkan keadaan pemenuhan secara langsung ke dalam badan anda. Ini bukan sekadar teknik, ia adalah cara hidup yang baru. Ia adalah tentang memilih secara sedar dari saat ke saat untuk menghuni keadaan orang yang sudah memiliki apa yang anda inginkan. Ia adalah tentang melatih diri anda untuk menjadikan keadaan Tuhan sebagai keadaan lalai anda. Perjalanan ini memerlukan kesabaran dan ketekunan, tetapi ganjarannya tidak terhingga. Anda akan berhenti menjadi mangsa keadaan dan menjadi arkitek realiti anda. Manifestasi tidak lagi menjadi satu perjuangan, tetapi satu aliran semula jadi, satu irama yang mudah dalam kehidupan anda. Mesej saya untuk anda hari ini adalah ini. Kuasa untuk mencipta mana-mana realiti yang anda inginkan tidak berada di luar sana. Ia tidak berada di tangan nasib atau peluang. Ia berada di dalam nafas anda, di dalam keadaan anda, di dalam pengisytiharan senyap tetapi berkuasa saya adalah. Ambillah kuasa ini, praktikkannya, hayatinya. Tontonlah bagaimana cermin alam semesta mula memantulkan kembali kepada anda keagungan yang sentiasa ada di dalam diri anda.